Kenapa China terlalu obses dengan Taiwan? Sejak semenjak ni, kes Taiwan dan China memang kecoh gila dalam berita global. Walaupun konflik ni dah berdekat lama, tapi tahun ni punya kecoh lain macam. Lebih tegang, lebih serius dan lebih berbau perang. Isunya kembali meletup apabila muncul teori strategik yang dipanggil sebagai Davidson Window, di mana ia menyebut tahun 2021 hingga 2027 adalah jangka masa yang ditakuti oleh banyak pakar, di mana China bila masa akan menggerakkan ketenteraannya. Selain itu juga, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo menyatakan keperluan untuk menaikkan kos serangan ke atas China. Kat sini sebenarnya Taiwan nak bagi tahu bahawa kedaulatan negara mereka tidak mudah untuk diceroboh. Selain Takechi, Perdana Menteri Jepun baru memberi kenyataan berani sekiranya China menggunakan kekerasan terhadap Taiwan, ia boleh dianggap sebagai survival threatening. Dalam Undang-Undang Keselamatan Jepun sejak 2015, jika sesuatu situasi dianggap survival threatening, Jepun boleh menggunakan kuasa secara kolektif untuk membela sekutunya. Dalam arti kata lain, Jepun mungkin masuk campur secara ketenteraan bersama US jika China menyerang. Tidak kurang juga, Presiden US Donald Trump berkata selagi mana kerusi Presiden Amerika Syarikat masih dipegang olehnya, China tidak akan berani menyentuh Taiwan. China isn't going to do that. First of all, the United States